Semu, aku menyesal gila pergi Lost World Tambun Ipoh ni. Sebab ingatkan harga tiket untuk walk in ni dah murah dah. Rupanya ada cara yang lagi murah weh. Dan aku baru tahu weh, sekarang Lost World Tambun Ipoh ni ada aktiviti terbaru pada waktu malam, Luminous Forest. Korang boleh belajar tentang sejarah dan budaya sambil menikmati lampu-lampu kat situ. Memang mind blowing. 8 jam jugalah weh aku spend dalam tu. Dan kita orang explore semua aktiviti. Pertama of course lah, aku pergi ke water slide dulu. Lepas dah puas minum air kolam, kita orang explore ke dryland pula. Sampai nak termuntah weh main benda pusing-pusing ni. Yang ni confirm anak-anak mesti suka. Jangan risau, theme park ni kids friendly tau. Anak korang suka zoo? Dalam Lost World Tambun ni ada zoo juga tau. Lebih 100 spesies haiwan yang ada kat sini. Nak bagi makan kat haiwan pun boleh, tapi jangan kena makan je dekat Tiger Valley ni. Lepas tu korang boleh pergi ke Ting Valley pula. Dekat sini macam perkampungan budaya yang mengajar tentang sejarah Ipoh dengan team mining. Bila dah penat-penat pusing dalam tu, korang boleh relaxkan badan dekat hot spring dan spa tau. Yang ni pun buka dari pagi sampailah ke tengah malam. Jangan risau. Tapi tips untuk dapatkan tiket murah dekat sini, korang beli je tiket dekat Redbus. Masukkan kod aku RPAFI dan korang akan dapat RM8 diskaun dan cashback sehingga RM10 tau. So, berbaloi ke Lost World Tambun Ipoh ni? Personally, bagi aku sangat-sangat berbaloi dengan harga dan pengalaman yang kau dapat. Share this video dan explore Lost World Tambun this weekend dengan Redbus.